Sebab Nabi tuan-tuan adalah model. Baginda merupakan pemimpin teragung, suami pemimpin teragung, suami paling penyayang, yang terbaik, ketua dalam keluarga yang terbaik, Nabi SAW. Kalau kita tak tengok bagaimana Nabi memimpin masyarakat, bagaimana Nabi memimpin keluarga, kita tak akan berjaya, kerana kita tak ikut model Nabi ataupun modul Nabi SAW. Untuk kita dah tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya, daripada hadis ini, apabila Nabi lukis satu jalan, satu garisan, yang mana Nabi jelaskan kiri dan kanannya semuanya ada syaitan. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya kita semua diperintah untuk melazimi jalan ni. Maka sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan dan sesuai dengan hadis yang sebelum daripadanya, iaitu diceritakan tentang kelebihan orang-orang yang mana mereka ini bersama-sama dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan kalau Ibnu Mas'ud dia memberikan satu pentakrifan yang lebih detail, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jemaah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau bersendirian. Jadi kita jangan bimbang. Kalau kita buat kebenaran berasaskan dalil Al-Quran, As-Sunnah, berasaskan ataupun berdasarkan pemahaman salaful ummah, maka kita adalah benar dimanapun kita berada. Di Kongo ke, di mana-mana ke, kita adalah orang yang benar. Tak ada masalah. Tapi kalau kita bercakap, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita bercakap dengan perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman salaf, menyelisihinya, kita duduk di mana-mana pun, kita bukan merupakan orang yang benar. Duduk di Mekah pun, duduk di dalam Masjidil Haram pun, masuk Kaabah pun, kita tetap bukan orang yang benar. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab tu kita berasa sedih jugalah apabila ada seorang tokoh memaklumkan secara terbuka di mimbar khutbah, menyatakan bahawasanya bergembira ada satu negara Arab, Qatar, tahun 2022 bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Hak tu bagi Menteri Sukan cakap sudahlah. Yang pergi cakap buat apa? Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Piala Dunia, yalah mungkin kita semua ni mungkin tengok Piala Dunia ni. Tapi adakah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita meredai segala sesuatu hal-hal kemungkaran maksiat yang ada di situ? Ya, ia mampu menjana ekonomi negara, tapi dengan maksiat yang dibawa masuk tu lebih besar ke kecil? Tanah harap lah tu. Kita bagi khutbah sokong, support. Biar Menteri Sukan mereka cakap sudah. Kita ni duduk diam sudah. Jangan cakap bab tu. Nak abang kata kita tenang sama-sama kawan-kawan kita main sekadar yang diperlukan. Adapun bila kita bercakap tentang hukum hakam yang berkaitan dengan bola sepak, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita kawal, isu aurat, isu percampuran lelaki dan perempuan, isu akhlak, adab, etika. Saya, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan sekalian, bekas-bekas pemain bola sepak negeri Perlis, bekas jurulatih bola sepak kebangsaan, kawan-kawan saya pergi tengok. Saya pernah pergi, Habib bin mengajak ni masjid di Perlis, pergi tengok bola dengan jubah-jubah ni, masuk stadium nak tengok kawan main. Pergi tengok tu dia. Kita mau kata tak pernah masuk stadium, tuan-tuan dan puan sekalian. Tengok ada seorang pakcik ni, dia bawa botol air, bawa botol air mineral hak besar tu, bawa saya rasa satu dozen, satu bekas. Sambil-sambil duk cakap, dia kata, apa ni main tak guna, nak lapak air sangat. Dia ambil botol itu, baling masuk padang tu. Sekata lagu ni, kawan tengok bola. Tak berakhlak. Apatah lagi orang yang cakap maki hamun, mencarut, mengeluarkan perkataan-perkataan yang lucah, tak berakhlak. Mampukah kita mengawal suasana seperti ini?
Apatah lagi buat main orang daripada luar masuk dalam negara tanah Arab. Lepas tu kita sebagai seorang tokoh ahli ilmu support. Tak, kalau kita tak sokong pun, tak wani bercakap pun, cukup berhenti diam. Lebih baik daripada kita turut serta support benda ni, junjung benda ni. Kononnya nak menggambarkan seolah-olah kita ni berfikiran yang terbuka. Subhanallah. Saya rasakan walaupun kita tak setuju, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak pirut habak apa semua, hukum bola sepak ni semua, dia memerlukan masa yang panjang. Sahabat saya, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah bila dia buat training kepada pemain bola sepak ni, asap semua mesti main masjid. Siapa tak main tak boleh masuk dalam kesebelasan utama. Main masjid, main asap tu. Siapa lewat main asap pun kena denda. Ajak, didik, solat. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya boleh buat pembaharuan. Pembaharuan itu perlu berada pada ketua kelompok yang mendidik mereka ni. Syirik dalam bola sepak ni saya pernah cerita dari dulu banyak. Syirik lagi banyak dalam main bola sepak ni. Duk jampi-jampi. Jampi tu. Ada kawan saya. Cerita dulu lah, cerita lama saya selalu cerita ni. Mungkin sini orang tak dengar ni kot. Kawan saya seorang ni sekarang ni dah jadi ahli sunnah. Penjaga gol bola sepak. Penjaga gol bola sepak, pernah menjadi penjaga gol bola sepak kebangsaan. Dia kata kalau kami masuk padang bola, dia kata, kalau penjaga gol ni, dia akan pergi tepuk tiang gol. Pung, kiri kanan tepuk. Lepas tu dia baca, alam tara kaifa fa'ala rabb. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Habis separuh masa pertama, sebelum dia keluar tu dia tepuk lagi tiang kiri kanan. Dia baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tadi Rabb tadi tutup. Baru dia buka. Bila buka tu lagi baru aku boleh jadi gol. Nampak ni siapa dia duk ajak ni? Lepas tu bergantung pada Tok Bomo, main bawa teluk masuk padang. Jampi-jampi ni semua tinggal. Subhanallah. Jadi unsur-unsur ni sampai bila Malaysia nak menang? Tu duk kena 7-0, 10-0. Tak minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya unsur-unsur seperti ni memang tak menang dah bola ni. Main pila lagu mana pun. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu sebab apa? Sebab mereka meninggalkan as-sunnah, meninggalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup dulu penjelasan tentang al-jamaah dan juga hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan saya buka kepada soalan ataupun perkara yang boleh kita kongsikan bersama sebelum kita berhenti. Allah.